Nabi kata dah, barang siapa baca Quran sepatah saja, satu huruf saja, pasal dia sibuk sangat. Sibuk sangat. Dah nak baca panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nun. Sadaqallahul azim. Bom. Nun sepatah siapa baca sepatah saja, falahul hasanah. Dia akan dapat satu pahala. Al hasanah bi asyri amsalihah. Satu pahala akan diganda 10. Allahu Rabbi. Orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim nak turun tangga rumah, dia akan dapat 190 pahala. Orang yang baca Fatihah lepas garik atau lepas isya, atau nak pergi muka Fatihah dulu sekali, belum naik atas motor ke laut, dia akan dapat 1560 pahala. Kerana Fatihah ada 156 huruf, kali 10, 1560. Kaya tak? Tapi Allah tak bayarlah cash dalam dunia. Kalau bayar cash 1560 Fatihah, orang ngisyak ngaji. Jarung duk tekak subhanallah. Ngisak dadah ngaji. Dak tu beri rumah. Oleh kerana bayar akhirat, kita tak berapa minat.